wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berbahagia Sahibu Samaha Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor, Profesor Madya Datuk Setia Dr. Haji Anhar bin Haji Obir, yang berusaha Ustaz Abdul Ghani bin Abidin selaku Ketua Kolej Islam Sultan Alam Shah, kemudian Ustazah Dr. Cik Radiah binti Min selaku penceramah pada hari ini, Ustazah Datin Hajah Aminah selaku pengerusi Salimah Malaysia, Puan Hajah Bentijah binti Jajuli pengerusi Salimah Selangor, ahli dan AJK Salimah Selangor, guru-guru tingkatan 6 Kolej Islam Sultan Alam Shah, serta para pelajar putri dan putera dan putri tingkatan 6 yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah dan kurnia-Nya diberikan kesempatan pada hari ini untuk kita bersama di petang yang mulia ini, untuk tidak lain tidak bukan untuk kita menitip baik-baik ilmu yang disampaikan oleh penceramah-penceramah kita pada hari ini, khususnya daripada Sahibus Samaha Datuk Mufti kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya adik-adik yang berada di sini sangat beruntung. Kerana apa? Kalau lah saya di peringkat pelajar, kalau di usia adik-adik pada hari ini tak berpeluang untuk menitip baik-baik ilmu itu daripada Datuk Mufti ketika mana belajar di tingkatan 6 dahulu. Sedikit latar belakang saya. Dahulu belajar di Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi daripada tingkatan 3 sehingga tingkatan 5. Kemudian melanjutkan pengajian ke SAMTA, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Abdul Rahimah, Banting. Kemudian selesai pengajian STAM di sana, melanjutkan pengajian di Mesir, mengambil jurusan Usuluddin Syu'bah Hadith, dan habis tamat pengajian pada 2017. Jadi tak sempatlah berjumpa dengan Datuk, dan bos-bos saya di jabatan pun ada kebanyakan, sebahagiannya belajar di Mesir pun tak sempat nak jumpa, antaranya Haji Faisal bin Liman dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian balik ke Malaysia pada tahun 2018, habis 2017, balik 2018, masa ni setahun saya duduk di sana menunggu orang rumah menghabiskan studi di sana. Kemudian habis studi orang rumah baru saya balik pada tahun 2018. Dan 2018 saya kerja dahulu di sekolah di Banting, sekolah swasta. Kemudian sambil-sambil tu mencari kerja kerajaan. Waktu itu ada dua jawatan yang saya mohon. Yang pertama pegawai penyelidik di Pejabat Mufti Wilayah. Kemudian saya juga mohon pegawai Al-Ihwal Islam di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Alhamdulillah dua-dua Allah Ta'ala beri rezeki dapat. Cuma bezanya di Pejabat Mufti Wilayah tu jawatannya ketika itu kontrak, dan yang Jabatan Agama Islam Selangor ni ditawarkan jawatan tetap. Maka saya istisyarah, tanya dengan orang keliling, tanya dengan isteri, dan kemudian istikharah saya pilih untuk bekerja dengan JAKIM. Dan sehinggalah ke hari ini JAKIM hantar saya ke Jabatan Agama Islam Selangor sebagai pegawai Ahli Islam di bahagian pengurusan penguatkuasaan, unit perundangan dan kesalahan, dan saya selaku ketua seksyen jenayah kesusilaan. Adik-adik dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, sedikit tentang latar belakang saya daripada pendidikan sehinggalah saya bekerja pada hari ini. Ada juga peluang Allah Ta'ala buka untuk bekerja bawah Pejabat Mufti Wilayah waktu itu. Cumanya rezeki saya ke sini. Kalau ada rezeki kan, maksudnya boleh berkhidmat bawah Pejabat Mufti. Itu alhamdulillah satu kata peluang yang saya cita-citakan juga. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bahagian pengurusan penguasaan JAIS, kita mempunyai 4 unit. Saya terangkan secara ringkas dahulu sebelum kita masuk pada sisi utama. Kita mempunyai 4 unit utama yang diketahui oleh unit pentadbiran. Kemudian
Selain itu adalah unit daftar dan dekri. Unit daftar dan dekri ini adalah unit yang mana mendaftarkan ataupun merekodkan segala data-data daripada aduan, penerimaan aduan, sehinggalah kertas siasatan yang siap sebelum diangkat ke Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor. Jadi peranan unit daftar dan dekri ini merekodkan segala data yang ada, termasuklah data-data OKT. OKT ini adalah orang kena tuduh. Baik. Kemudian unit yang ketiga adalah unit perundangan dan kesalahan, iaitu unit yang saya berada bekerja di bawahnya. Yang mana unit perundangan dan kesalahan ini bos saya adalah Haji Faisal bin Limani tadi. Di bawah unit ini ada 3 lagi seksyen kecil, iaitu seksyen jenayah kesusilaan, iaitu yang diketuai oleh saya. Kemudian seksyen jenayah matrimoni yang diketuai oleh Ustaz Azizul Nazihah, yang mana seksyen ini berperanan untuk mengendalikan segala kes-kes yang melibatkan jenayah keluarga, termasuklah kesalahan-kesalahan dalam keluarga, termasuklah cerai, luar mahkamah, nikah sindiket, poligami tanpa didaftarkan dan sebagainya. Baik, kemudian satu lagi seksyen adalah seksyen jenayah khas. Seksyen jenayah khas ini diketuai oleh Ustaz Helmi, yang mana seksyen jenayah khas ini dia menguruskan segala kesalahan-kesalahan ataupun jenayah yang melibatkan ajaran-ajaran sesat. Jadi ajaran-ajaran sesat yang hari ini terlampau banyak dikendalikan oleh beliau. Yang terbaru adalah berkaitan dengan JISB yang sebelum ini kita pernah buat tindakan pencegahan terhadap mereka. Baik, balik kepada tadi seksyen jenayah kesusilaan, saya lupa nak terangkan apakah job scope jenayah kesusilaan ini. Lebih kepada kesalahan-kesalahan yang melibatkan maksiat, iaitu kesalahan-kesalahan khalwat, kesalahan-kesalahan zina, kesalahan-kesalahan tidak berpuasa, itu semua termasuk dalam jenayah kesusilaan. Baik, jadi bidang kuasa kami dalam kita melaksanakan tindakan pencegahan adalah berdasarkan seksyen 79. Seksyen 79 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor, yang mana menyatakan kepada kita majlis boleh melantik daripada kalangan anggota Perkhidmatan Awam Negeri atau perkhidmatan bersama seorang ketua pegawai penguatkuasaan agama dan pegawai penguatkuasaan agama untuk menjalankan penyiasatan kesalahan-kesalahan di bawah enakmen ini, ataupun di bawah mana-mana undang-undang yang bertulis lain yang menetapkan kesalahan terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Jadi di sini adalah bidang kuasa kami, iaitu berdasarkan enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor di bawah seksyen 79 ini, maka kita boleh melaksanakan segala risikan, kita boleh melaksanakan segala tangkapan, dan kita juga boleh melaksanakan segala siasatan. Begitu tuan-tuan. Dan undang-undang jenayah syariah yang akan saya bentangkan sebentar lagi, kita merujuk kepada enakmen jenayah syariah Selangor. Singkatannya adalah EJSS, enakmen jenayah syariah Selangor tahun 1995, yang mana enakmen jenayah syariah Selangor ini diluluskan di Parlimen pada tahun 1995, iaitu pada 8 Disember 1995, kemudian diisytiharwartakan pada 11 Disember 1995. Bila mana dah diwakilkan barulah boleh dikuat kuasakan. Baik. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, suka untuk saya kongsikan. Ada video. Bolehlah kita tayang sedikit video, lagi-lagi waktu petang ni kan, tuan-tuan adik-adik lagi khususnya kan, mesti ngantuk lah. Jadi ada satu video, nak tengok video tak? Jadi kita tayang sedikit video untuk penjelasan supaya lebih nampaklah situasi bagaimana berlakunya kesalahan khalwat itu.
Baik, selingan untuk sebelum kita mulakan, supaya adik-adik boleh terus semangat bersama dengan saya. Lagi-lagi berbaki lagi 2 ceramah, betul tak? Dia panjang lagi masa adik-adik berada kat sini. Baik, jadi berdasarkan satu ayat Quran yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wahai anakku, yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan kembali dialog di antara Luqman dan anaknya. Maka digunakan uslub dialog, Ya bunayya, wahai anakku, dirikanlah solat dan laksanakanlah amal ma'ruf dan cegahlah segala perkara kemungkaran.
wasbir ala ma asabak, dan sabarlah dikau ke atas segala perkara-perkara ujian-ujian yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah perkara sesuatu yang sangat dituntut, yang sangat dituntut untuk diambil berat untuk kita, untuk kamu melaksanakannya. Maka ada 4 perkara yang dinyatakan oleh Luqman Al-Hakim, walaupun banyak lagi perkara-perkara yang lain yang dinyatakan dalam ayat-ayat sebelum ni. Namun demikian ditekankan pada ayat ini, iaitu ayat 17, mengatakan bahawa dirikanlah solat, laksanakanlah amar ma'ruf, dan cegahlah segala perkara-perkara yang mungkar, dan bersabarlah dikau terhadap perkara-perkara yang menimpamu. Baik. Jadi berdasarkan perkara ini, bahawa kalau kita lihat pada syarahan ayat ini, ia menjadi satu tuntutan kepada kita, lagi-lagi kepada orang Islam, iaitu orang-orang beriman, untuk kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini. Kerana itu amar ma'ruf nahi munkar ini bukan tugas penguasa sahaja, bahkan ia juga menjadi satu tugas pada kita semua. Cumanya penguasaannya itu sahaja, kuasanya itu diturunkan kepada beberapa pihak. Namun demikian, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, dalam arti kata lain, dakwah, cegah, itu adalah tugas kita semua selaku orang Islam. Baik, boleh tengok. Ini contoh. Tadi kita dah bagi contoh, ni ada contoh lagi, komik, kan? Saja diletakkan komik kat sini supaya kita yang baca ni tak adalah rasa berat, kan? Jadi awal-awal dia letak komik, kan? Baik. Bos apa lagi? Tak ada orang ni, takkan duduk je bos. Ni kalau jadi, ni berhenti yang dipersalahkan adalah lelaki. Lepas tu keluar news kes rogol. Betul tak? Betul-betul perempuan ni yang ikut lelaki, salahkan lelaki pula. Dah tahu lelaki kalau dah bawa ke tempat ni berdoa-doa, dah tentu ada niat. Dia ikut je, tapi kita orang memang suka pun. Baik, jadi kat sini apa yang kita faham? Yang biasa menjadi mangsa siapa? Perempuan, lelaki. Kalau tanya perempuan, mestilah perempuan kata yang menjadi mangsa perempuan, betul tak? Tapi kalau kita tanya lelaki, yang kata lelaki jawab, mestinya yang jadi mangsa adalah lelaki. Sebab apa? Padahal kedua-duanya salah. Sebab apa? Sebab perempuan menjadi mangsa keadaan. Namun demikian lelaki ini yang akan menanggung bebannya. Sebab apa? Lagi-lagi kalau wanita yang kalau berlaku perzinaan tu bawah umur, maka yang akan dituduh merogol adalah siapa? Lelaki. Dia tak akan dituduh bawah pertuduhan berzina, dia akan dituduh bawah pertuduhan merogol. Sebab apa? Melakukan persetubuhan di bawah umur. Jadi dulu jadi mangsa ketika ini. Perempuan menjadi mangsa daripada satu sudut, lelaki menjadi mangsa daripada satu sudut. Jadi bila kita nak melaksanakan sesuatu perkara yang melanggar, bukan sahaja melanggar syariat, bahkan melanggar undang-undang negara, kita kena fikir lebih jauh. Lagi-lagi adik-adik ni sekarang dah tingkatan 6. Tingkatan 6 atas, saya dimaklumkan tingkatan 6 atas kan. Di atasnya level dia tinggi sikit, kan? Sebelum masuk universiti. Jadi sepatutnya kata level pemikiran itu lebih tinggi. Baik, jadi kalau boleh tidak ada berlaku seperti ini. Baik, seterusnya. Namun demikian, kes-kes yang macam ini banyak berlaku, betul tak? Dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah maupun universiti. Lagi-lagi universiti, sebab apa tuan-tuan? Sebab apa adik-adik? Bebas, betul. Yang pertama bebas. Yang kedua, ketika itulah baru nak berkenal-kenalan, baru nak berjinak-jinak. Kalau di sekolah ada orang yang kawal, betul tak? Di sekolah guru-guru kawan, pengganti pada ibu dan ayah. Kalau di rumah ibu dan ayah kawan. Tetapi bila mana di universiti, tidak ada yang kawan. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, pandai-pandai hidup. Sebab itu di universiti biasanya, kalau saya di Mesir sekalipun, ada persatuan. Jadi persatuan inilah yang mengawal kita, yang mengawal kita, yang menjaga kita, menghidupkan bi'ah tahu? Suasana bi'ah solehah dalam persekitaran yang kita hidup. Kemudian ada ulama, guru-guru yang guide kita. Jadi sebab itu adik-adik, persekitaran kita ini juga penting.
Lepas tu guru-guru banyak sangat nasihat kita supaya mana memilih persekitaran yang baik. Bila mana di universiti kita kena cari sendiri, betul tak? Maka kita kena pandai berikan. Baik, ini salah satu contoh. Ini saya tak nampak. Apa tulis? Bapak. Senangnya bapak goda mereka. Okey, maksudnya syaitan ni datang. Anak syaitan ni datang bagi tahu kepada bapaknya, senangnya goda mereka berdua buat maksiat. Sebab apa? Sebab dia orang tak takut Tuhan. Jadi apa punca berlaku perzinahan ni? Tegang-tegang ni sebab syaitan pun mengaku sebab dia orang ni tak takut tu Tuhan. Kan? Betul tak? Baik. Jadi senang kerja syaitan. Kan? Syaitan ni jahat macam mana dia pun dia tahu Tuhan dia siapa. Betul tak? Dia tahu Tuhan dia siapa. Cuma dia dengki dengan kita dah. Dia dah dihukum, maka dia nak tarik kita sekali dalam neraka. Maka sebab tu dia cari orang yang macam ni, yang jahil, yang tak kenal tu Tuhan. Ada pun yang kenal Tuhan, kadang-kadang lupa akan tu Tuhan. Jadi alhasilnya maka berlaku kemaksiatan di muka bumi. Antaranya perzinahan. Bila mana dah berzina, apa pula jadi? Apa berlaku? Lahir pula anak luar nikah. Bila lahir anak luar nikah, apa yang berlaku? Dibuang ataupun dibunuh. Maka jatuh lagi satu dosa besar. Betul tak? Kalau tak buang sekalipun, kalau dijaga sekalipun sampai besar, anak luar nikah tu akan ada tak kesan efek pada mereka? Efek daripada sudut apa? Pandai, daripada sudut nasab keturunan, daripada sudut pembahagian harta pusaka dan sebagainya. Betul tak? Daripada sudut perkahwinan. Betul tak? Lagi-lagi orang perempuan. Jadi orang perempuan juga orang perempuan juga jadi manusia. Nampak tak? Jadi orang perempuan sebab tu kamu ni istimewa. Sangat-sangat dimuliakan oleh Islam. Kerana itu kalau pada zaman Nabi SAW, wanita itu dipijak-pijak ataupun direndah-rendahkan martabat mereka. Bila mana Islam datang, Nabi mengangkat martabat kamu. Jadi sebab itu kena jaga. Baik, seterusnya. Jadi jangan mudah terikut orang lelaki ni. Godaan orang lelaki ni bahaya, betul tak Ustaz? Kita yang dah kahwin ni yang tahu. Jadi sebab itu jangan mudah terikut godaan lelaki ni. Kalau betul dia nak kat kamu, satu je, dia akan terus jumpa mak ayah. Ada yang berani jumpa mak ayah? Bukan tak berani. Saya cakap betul, waktu sekolah menengah tak berani. Waktu sekolah menengah kita tak jumpa mak ayah, tak jumpa bapak mertua. Bila dah habis belajar, kita jumpa bapak mertua. Jadi kalau betul lah laki ni nakkan kamu, mereka akan jumpa mak ayah. Kalau sekadar kata ajak keluar, lepas tu ajak pula sorok-sorok tu, tinggalkan. Sebab itu semua agenda syaitan. Jadi pandang lelaki tu, waktu tu yang mengajak tu jangan pandang pandangan manusia, pandang pandangan syaitan. Ni syaitan yang ajak ni. Maka jangan diikut. Baik, soalan, apakah perbezaan antara, kita baru nak masuk apakah perbezaan antara akta RUU, ordinan dan enactment? Ada yang jawab? Okey, akta. Siapa yang boleh bagi jawapan akta? Okey, silakan. Siapa nama? Sebutkan nama, asal mana. Lokman. Okey. Oh, jauh, mau jauh. Akta ni adalah undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan tersebut. Okey, pandai. Tepuk tangan untuk Lokman. Nanti boleh tunjuk ajar dulu Ustaz. Lokman ke Nokman? Nokman. Baik. Yang kedua RUU. Singkatan bagi apa? Rang undang-undang. Siapa yang tahu maksud rang undang-undang? Silakan. Lebih kurang akta aje. Lokman juga. Boleh. Kalau tak ada yang nak jawab, boleh Lokman boleh bangun. Bagi jawapan kat kawan sebelah.
Okey. Rang undang-undang. Rang undang-undang. Tak apa, Ustaz jawab. Biasa begitu. Okey. Rang undang-undang adalah undang-undang yang digubal, yang mana belum diluluskan ataupun diwakilkan, maka kita sebut sebagai rang undang-undang. Beza dengan akta. Akta adalah undang-undang yang telah digubal, kemudian dah diluluskan dan diwakilkan dan mendapat perkenan daripada tuanku, barulah kita sebut sebagai akta dan boleh digunakan. Beza dengan rang undang-undang. Baik, ordinan. Ordinan Ordinan. Ordinan lagi tak pernah dengar, Ustaz. Okay. Benar? Okey, silakan. Perkenalkan diri. Ulama yang digubal, dipinda dan dibahas yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pandai. Tepuk tangan. Tok, siapa nama? Irfan. Asal mana? Asal di Selangor. Tak tinggal di mana? Maaf. Tinggal di mana? Tasik Biru. Tasik Biru. Nasir Irfan. Tadi Luqman tinggal di mana? Memang tinggal pun di Muar. Okey, baik. Ustaz pun mak ayah semua. Okey, Gambling. Okey, baik. Okey, ordinan Jadi betul lah apa yang disebutkan oleh Irfan, iaitu undang-undang yang terpakai di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak. Baik. Kemudian enactment. Enactment ni yang kita nak tengok pada hari ini. Jadi boleh buka. Okey, ini jawapannya. Akta adalah undang-undang yang digubal, dipinda dan diluluskan di Parlimen serta menerima perkenan diraja Royal Assent sebelum diwakilkan sebagai undang-undang yang digunakan di negara Malaysia. Pemakaian akta bermula daripada 10 September 1959 sehinggalah sekarang. Baik, seterusnya. Okey, ordinan pula undang-undang yang diperbuat sama ada oleh Yang di-Pertuan Agong ketika mana pengisytiharan darurat di bawah pasal 150/2 Perlembagaan Persekutuan ataupun Parlimen di peringkat persekutuan daripada 1 April 1946 sehingga 10 September 1959. Maksudnya apa? Sebelum ditukar kepada akta, istilahnya adalah ordinan. Terpakai start daripada 1946 sehinggalah 1959 sahaja. Maksud 1959 ditukarkan istilahnya kepada akta. Baik, dan selain itu ordinan juga terpakai tadi seperti mana Adi Irfan sebut, iaitu digunakan di Dewan Undangan Negeri Sarawak sehingga kini. Baik, Dewan Undangan Negeri Sarawak pernah guna tapi pada tahun sehingga tahun 1963 sahaja. Selepas itu Sabah juga menggunakan istilah yang sama iaitu akta seperti mana Semenanjung. Baik, seterusnya. Baik, ni rang undang-undang draft. Baik, jadi dia dalam bentuk draft. Dia undang-undang, namun demikian dalam bentuk draft yang akan dibincangkan di Parlimen dan apabila diluluskan ianya dinamakan sebagai akta. Merujukan Kamus Dewan edisi keempat. Baik, seterusnya. Baik, ini enactment. Enactment adalah undang-undang negeri, mudahkan terbit. Undang-undang yang digubal, dipinda dan diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri. Maka kerana itu hari ini enactment jenayah syariah kita sebut sebagai enactment, bukan enactment jenayah syariah negeri Islam. Baik, seterusnya. Baik, hukuman jenayah dalam Islam. Ini Ustaz pergi ringkas-ringkaslah sebab apa kita nak fokus kepada enactment jenayah syariah Islam. Baik, jadi dalam Islam terbahagi pada 3 hukuman jenayah yang utama, iaitu qisas, hudud dan tamyiz. Baik, qisas adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah sama seperti perbuatan pesalah tersebut. Adapun hudud hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan tidak boleh diubah. Baik, qisas ni hukuman yang kata dijatuhkan kepada pesalah sama seperti perbuatan pesalah. Maksudnya apa? Bunuh dibalas bunuh. Baik, hudud. Hudud ini ada berapa pecahan? Ada berapa pecahan hudud?
7. Okey, sebutkan satu-satu. Borah. Borah pun maksudnya 4. Apa hukumannya? Ha? Apa? Tak ada. Okey. Pandai. Maksudnya semua berkaitan dengan hukum syariat ini, semua kamu dah tahu. Baik, borah. Selain tu, hirabah. Maksud hirabah apa? Rompakan. Curi bukan curi sari. Okey, rompakan, hirabah. Apa hukumannya? Dia ada empat kondisi. Sekiranya rompakan itu berlaku pembunuhan, maka dia akan dibunuh. Baik, dibalas bunuh. Sekiranya rompakan itu hanya rompakan tapi tidak berlaku pembunuhan, maka dipotong tangan secara apa? Secara silang. Tangan kanan disilangkan dengan kaki kiri. Hukumannya berat sikit daripada sarikah, betul tak? Sarikah tangan sahaja, tapi sebab rompak maka disilangkan. Baik, kemudian sekiranya berlaku, sekiranya tak berlaku, rompakan tak berlaku, pembunuhan tak berlaku, maksudnya sekadar menakut-nakutkan. Baik, itu adalah hirabah. Kemudian apa lagi yang ketiga? Baru 2. Zina. Zina apa hukumannya? Ada luka dan juga, betul tak? Okay, sekiranya muhsan, sekiranya ghairu muhsan, bila Islam ni baik. Baik. Yang berapa dah? 3, 4. 3. Yang keempat, apa tak nak? Ini marah, khamar. Baik. Apa hukumannya? Berapa? 40 ke? Betul lah 40. Okay. 40 sebatan. Namun demikian ditambah pada waktu zaman siapa? Umar. Yang tu berapa sebatan? 80 sebatan disebut sebagai ta'zir. Baik. Kemudian apa lagi yang keempat? 5 adalah kau. Ini tak ikut turutan ni. Tadi zina khamar. Qazam. Qazam? 80 sebab. Baik. Maaf, qazam apa? Aku maksud qazam. Baik. Menuduh orang soleh berzina. Baik, 5. Yang 6, riddah ataupun murtad. Murtad apa hukum dia? Apa tindakan yang pertama dibuat? Diberi masa berapa hari? 3 hari untuk bertaubat dan kembali kepada Islam. Kalau tak nak tak ni, barulah. Baru 6 lagi satu, mencuri sarikah. Apa hukum sarikah? Apa hukuman dia? Potong tangan mana? Kanan dahulu. Sekiranya mencuri lagi kanan, tangan ke kaki? Kaki kiri. Okay. Dan seterusnya. Baik. Baik, jadi itu hudud. Kemudian ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang diputuskan oleh pemerintah yang tidak ditetapkan dalam syarak. Contohnya apa? Boleh buka slide seterusnya. Ini dalil untuk qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya bil albab la'alakum tattaqun. Seterusnya. Ini qisas, seterusnya. Ini hudud, seterusnya. Ta'zir. Baik, contohnya apa? Contoh hukuman 80 kali sebatan tadilah, yang mana Sayyidina Umar tetapkan ketika mana pemerintahan beliau. Selain daripada itu apa? Enakmen jenayah negeri. Ini juga adalah ta'zir. Sebab tu kalau kita tanya, Ustaz, kenapa enakmen jenayah syariah kita ni tak laksanakan kalau mencuri, potong tangan dan sebagainya? Jawapannya kerana ia ini adalah ta'zir dalam konteks ta'zir, bukan hudud. Baik, seterusnya. Okey, firman Allah Ta'ala bermaksud hendaklah kamu tergolong umat yang mengajak kepada kebaikan. Ini dalilnya apa dalam bahasa Arab?
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Betul? Okey, baik. Surah Al-Imran ayat 104. Seterusnya, peranan masyarakat. Ini kita nak tahu ni, kamu sebagai peranan kita sebagai dai. Yang mana kita boleh kita berperanan juga untuk mencegah, kan? Walaupun kita tidak ada kuasa itu yang tadi saya sebut tu, section 79 yang pentadbiran agama Islam Selangor, kuasanya itu hanya diperturunkan kepada 3 pihak saja. Yang pertama adalah pegawai agama Islam, pegawai penguatkuasa agama Islam, PPA kita sebut, pegawai penguatkuasa agama Islam, kan? Kuasa ini diturunkan oleh siapa? Majlis Agama Islam Selangor. Baik, kita akan rangkumkan secara ringkas. Jadi itu golongan pertama, pihak pertama yang mempunyai kuasa, iaitu PPA. Yang kedua adalah pegawai polis. Pegawai polis boleh tangkap tak kamu? Kalau contoh nak bisa dikatalah ada si Fulan ni berkhaluat dengan si Fulanah ni, boleh tak polis tangkap? Boleh. Polis juga mempunyai kuasa menangkap mereka yang berkhaluat. Lepas tu nanti kalau contohnya kata berdua-duaan, tim polis datang tangkap, jangan kata kenapa tangkap saya? Polis mana ada kuasa? Jawapannya tidak. Polis mana ada kuasa untuk menangkap. Baik, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah pegawai MAIS, bukan pegawai masjid. Pegawai masjid. Okey, pegawai masjid. Jadi kita semua ada kuliah, betul tak? Setiap kuliah ada masjid, betul tak? Setiap pegawai masjid ada kuasa untuk menangkap. Jadi jangan main-main. Kalau nampak Pak Imam, Tok Imam, jangan pandang sebelah mata je. Diorang ada kuasa. Baik. Jadi 3 pihak ni sahaja boleh menangkap. Ada pun yang lain seperti mana guru sekolah, pelajar, kamu semua tidak ada kuasa untuk menangkap. Jadi elakkan untuk menangkap, kan? Sebab apa? Sekiranya kamu menangkap, maka dia merupakan satu kerugian. Sebab apa? Tangkapan kamu itu tidak bernilai di sisi mahkamah. Saya ulang balik, tangkapan kamu itu tidak bernilai di sisi mahkamah, kan? Sebab itu kalau kamu nampak ada pihak yang sedang melakukan kesalahan-kesalahan jenayah ini, terus laporkan kepada JAIS ataupun pegawai polis ataupun pegawai masjid. Faham? Supaya mana tangkapan kamu itu bernilai. Maksud bernilainya apa? Tangkapan kamu itu boleh disiasat, kemudian siasatan itu boleh didakwa, dan pendakwan itu boleh dibawa ke mahkamah dan diputuskan sebagai bersalah. Sekiranya kamu yang menangkap, maka perkara itu semua tak boleh dilaksanakan. Dapat? Lepas tu sebagai orang awam, sekadar menasihati, mencegah dan melaporkan. Ulang balik apa dia? Menasihati, mencegah, melaporkan. Sayang orang, contoh katalah kawan kamu sedang berperbuat, auzubillah min zalik, kan? Maka kita sayang dia, kita tak nak dia ni melakukan dosa, maka cegah. Kan? Maka cegah. Jadi cegah tu, kesalahan tu tak berlaku lagi, kan? Betul tak? Cegah itu lebih baik. Apa dalam bahasa Arab istilah ni Ustaz? Saya lupa. Apa? Okey, al-wiqayah khairun kan? Mencegah itu lebih baik daripada merawat, kan? Baik. Okey, kita tengok peranan masyarakat kita sekali lalu, section 9. Orang awam hendaklah memberi maklumat. Ini adalah kunci kuasa kamu. Maksudnya sebagai orang awam boleh memberikan maklumat kepada JAIS. Okey, apakah talian hotline JAIS? 999 itu polis. JAIS 1800 88 2424. Saya ulang balik, 1800 88 24. Okey, terus kita ringkas. Kuasa menjalankan tadi saya dah terangkan. Okay, ini adalah enakmen yang terpakai di negeri Selangor. Sebenarnya bukan sahaja enakmen jenayah syariah, ada juga enakmen tata cara jenayah syariah, ada enakmen pentadbiran agama Islam Selangor dan sebagainya. Ada banyaklah. Okay, ada juga enakmen undang-undang keluarga Islam. Saya lupa nak sebut. Ini kalau contoh orang nak poligami ke, kan, nak nikah ke, maka merujuk pada ni, kan? Baik, seterusnya. Ini juga peraturan-peraturan kita ada arahan tetap pengarah atau kita sebut sebagai ATP. Ini juga
kita pakai dalam segala tindakan pencegahan kita. Contohnya apa? Seperti lompat-lompat sebab masa tinggal sangat singkat. Antaranya adalah Seksyen 31. Seksyen 31 adalah perlakuan tidak sopan. Berkelakuan tidak sopan di tempat awam. Seksyen 31 yang nama Jenayah Syariah Islam. Dia punya hukuman berbunyi mana-mana orang dengan sengaja bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan. Jadi dia ada 3 matan. 3 syahid, kan? Syahid ni tahu point, kan? 3 syahid. Yang pertama adalah mana-mana orang ataupun individu. Maksud bila disebut mana-mana orang bermaksud apa? Lelaki ataupun perempuan, kan? Ustaz sebenarnya pernah nampak Bangla berkelakuan tidak sopan di tempat awam. Jadi disurau laki-laki. Jadi boleh tak kita tangkap? Boleh, sebab apa mana-mana orang. Laki-laki sekarang ni bahaya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dahulu kita dengar laki dan perempuan dia, hari ni laki dan laki pun ada, perempuan dan perempuan pun ada. Semalam, kemarin kita, hari Sabtu kita ada buat satu aktiviti dengan PIUK lah, Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan. Kita dengan Ustazah, kan? Kita minta mereka untuk buat street dakwah, pergilah ke mall-mall dan sebagainya. Ada tangkap satu pasangan ni perempuan-perempuan berkelakuan tidak sopan. Bolehlah tanya pengalaman pada pertubuhan Islam Bukan Kerajaan kita ni. Banyak pengalaman mereka dalam aktiviti dakwah. Baik, jadi itu syahid yang pertama, mana-mana orang dengan sengaja, lelaki ataupun perempuan, berkelakuan tidak sopan yang bertentangan dengan hukum syarak. Berkelakuan tidak sopan yang kita nak tafsirkan berdasarkan ATP ni tadi, arahan tetap pengarah. Okey, baik, dia ada 3 pecahan. Yang pertama, kesalahan berkelakuan tidak sopan yang boleh diambil tindakan mahkamah. Sebab apa? Mana-mana orang yang berkelakuan tidak sopan di tempat awam ini adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 ataupun dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya boleh ditangkap, boleh dibicarakan dan boleh disabitkan kesalahan. Baik, jadi namun demikian dia ada pecahan-pecahan dia. Siapakah mereka yang boleh ditangkap itu? Iaitu mereka yang mana berkelakuan tidak sopan sekiranya baring di atas riba atau di celah kangkang pasangan. Ini saya baca je. Ini apa yang ditafsirkan oleh pengarah, Datuk Pengarah Sahibul Sa'adah pengarah. Baik, yang kedua, meraba atau saling membuat rabaan. Maksudnya laki-laki meraba, perempuan pun meraba, saling-saling meraba. Boleh ditangkap. Mengucup, berkucupan, mencium ataupun mencium, berpeluk secara berdepan, dan memasukkan tangan ke dalam pakaian pasangan. Maka ini semua boleh ditangkap dan didakwa. Baik, ada pun yang tak boleh ditangkap, kita akan laksanakan amal. Amal ni adalah arahan, ajaran mengikut ajaran mengikut amalan Rasulullah. Saya biasa tukar ajaran ke amalan. Ajaran mengikut amalan Rasulullah. Amal ni mudah kata aktiviti kaum muslim kita. Penguatkuasa kita tak buat penguatkuasaan saja, kita juga ada kaum muslim. Jadi kita akan panggil orang-orang ni untuk hadir kaum muslim kita akan buat. Kita akan nasihat, kita akan usrah dan sebagainya di dalam sisi amal tersebut. Baik, siapa mereka yang boleh kita kenakan tindakan amal ini? Yang pertama, mereka yang duduk merangkul pasangan. Merangkul, tahu merangkul? Dipeluk pasangan dia. Maka itu kita boleh ambil tindakan amal. Selain itu, berdepan atau membelakang di celah kangkang pasangan. Ini saya tak boleh nak bayangkan macam mana. Tuan-tuan boleh tafsirkanlah. Berdepan atau membelakang di celah kangkang pasangan. Berjalan merangkul pasangan, sambil berjalan sambil berpelukan. Kemudian menyandar kepala di bahu atau dada pasangan pun tak boleh. Yang seterusnya, mengusap atau menyelat rambut pasangan. Mengusap kepala pasangan pun dikira bersalah dan dikira sebagai perkelakuan tidak sopan. Jangan main-main. Hari ni banyak kan di media sosial, mentang-mentang di media sosial, orang tak tahu buat kat mana. Cuma hari ni kena risau. Sebab apa? Sekarang ni Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kita sedang dalam sesi merangka juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan media sosial. Walaupun media sosial ni perkara baru, kan? Tapi kita dalam sesi untuk merangka
berkaitan dengan peraturan-peraturan melibatkan media sosial. Dan ada satu yang saya boleh quiet di sini adalah tentang di mana kesalahan itu dipublishkan ataupun dibuka. Contoh, hari ini saya buka Facebook, nampak orang berpelukan. Jadi dia diiktibar dibuka di kisas, di Selangor. Maka juga kesalahan itu boleh diambil tindakan. Baik, last sekali sebelum saya tutup, iaitu tadi saya sebut apa? Seksyen 31 yang boleh ambil tindakan mahkamah, Seksyen 31 yang boleh diarah untuk hadis ammah, dan satu lagi adalah Seksyen 31 yang boleh, yang hanya sekadar dinasihat. Maksudnya apa? Contoh, kita jumpa orang tu sedang melakukan Seksyen 31, kemudian kita boleh nasihat dia sahaja. Kita tak boleh ambil tindakan pencegahan. Kita tak boleh ambil tindakan mahkamah. Kita hanya boleh nasihat sahaja, kemudian kita beredar. Itu namanya arahan beredar. Baik. Yang ini bagi kesalahan berjalan sambil berpegangan tangan. Itu pun kira salah. Kita nampak orang lelaki dan perempuan berpegangan tangan, kita boleh jumpa dia dan kita perkenalkan diri. Saya daripada, katalah masjid, saya daripada Jabatan Agama Islam Selangor, nasihatlah kepada itu. Itu adalah untuk tindakan nasihat. Duduk rapat pun dikira bersalah. Bergurau senda, dah 2 kali dah ni. Ini memang kena berhenti. Bergurau senda, kalau contoh bergurau senda dalam kelas, boleh tak Ustaz? Ya ke? Tak boleh, kat sini dah tegang jelas-jelas. Tak boleh. Sebab apa disebutkan tadi, syahid dia adalah di tempat di tempat awam. Kelas tu dikira tempat awam ke? Kita kan di tempat awam lah kan? Kan? Kalau di tempat tertutup, dia tak panggil Seksyen 31. Dia takkan kena Seksyen 31. Dia biasanya akan kena Seksyen 29. Seksyen 29 apa? Lagi berat. Sebab apa? Di tempat tertutup. Jadi di tempat terbuka ni kira ringan sikit. Sebab tu dia punya hukuman pun ringan. Tidak lebih RM1,000 ataupun dipenjarakan tidak lebih 60. Jadi bergurau senda di tempat awam tak boleh. Betul, habiskan dia juga. Duduk tangan di atas bahu pun tak boleh. Duduk rapat, berpegangan tangan tak boleh. Suap menyuap pun tak boleh. Berjalan tangan di bahu pun tak boleh. Tadi merangkul, belum. Ini tangan di bahu pegang macam tu je pun tak boleh. Jadi ini semua terangkum dalam tafsiran berkelakuan tidak sopan di tempat. Jadi kenapa Ustaz terangkan perkara ini kepada kamu? Kamu kan da'i kan? Kita semua adalah da'i. Maka nampak saja kesalahan-kesalahan ini dilakukan oleh sesiapa sahaja yang kamu nampak depan mata selepas ini, maka kamu kena tahu ianya adalah satu kesalahan. Bukan sahaja kesalahan daripada sudut agama, bahkan dia adalah kesalahan daripada sudut perundangan negeri. Okey, dapat? Itu sahaja yang sempat Ustaz terangkan kepada kamu pada hari ini. Minta maaf, sebenarnya banyak lagi. Ada berapa slide lagi sepatutnya? Adalah kot dalam ada belas lagi slide. Tak apa. Itu next nantilah. Untuk boleh kita terangkan akan datang. Jadi itu saja, wallahu ta'ala alam. Cuma Ustaz tekankan ini sebab ia sangat berkaitan dengan kondisi kamu sebagai seorang pelajar. Itu Seksyen 31. Kita dalam enakmen jenayah syariah kita ada 54 seksyen. Jadi Ustaz sentuh Seksyen 31 ni sebab dia sangat berkait rapat dengan sebenarnya banyak lagi. Dia ada Seksyen 29 khalwat. Berat sikit, kalau ditangkap boleh dikenakan denda RM3,000 kan. Kemudian Seksyen 26, Seksyen 30. Seksyen 30 adalah lelaki berlagak seperti perempuan. Dalam tingkatan lain mudah kata pondan, ataupun perempuan berlagak seperti lelaki. Dalam tingkatan lain apa panggil? Tomboy. Okey, kemudian 29 khalwat. 28 seksyen yang dah digugurkan sebab apa kes daripada rentetan daripada kes Iki Putra. Sebelum ni kita ambil tindakan kepada mereka, kemudian dicabar di mahkamah. Sebelum negeri Kelantan dicabar, kita dahulu dah dicabar. Maka menyebabkan efeknya seksyen 28 ini digugurkan. Kita tak boleh ambil tindakan. Apa seksyen 28? Persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i melalui melalui belakang. Okay. Kemudian Seksyen 27, hubungan jenis antara orang sama jantina, laki-laki, perempuan, lesbian dan gay. Yang ni sekarang ni terbaru, LGBTQ. Sebutannya apa? Q. Apa tak sebutannya Q? Tapi ejaannya QUEER. Q ni maksudnya dua-dua dia bantai.
Laki dua belantan, perempuan dua belantan. Jadi itu adalah zaman sekarang lah. Kemudian 26 adalah perbuatan persediaan perzinaan. Biasanya persediaan perzinaan ni, kalau kita serbu bilik dia atau rumah dia, waktu dia tak pakai baju, ataupun dia pakai tuala je, ataupun tak pakai apa-apa pun, maka itu ditafsirkan sebagai persediaan perzinaan. Sebab apa? Ada bibit-bibit untuk berzina. Ada tanda-tanda ciri-ciri berzina. Kalau khalwat, kita masuk, kita serbu, dia dalam pakaian lengkap. Dia hanya duduk berdua-duaan saja tapi pakaian lengkap. Itu khalwat. Baik. Dan 25 last kali adalah zina itu sendiri. Cuma zina ni susahlah kita nak sabit ataupun kita nak bawa pendakwaan. Sebab apa? Zina ni kita mesti nampak dengan saksi mata. Isu dia nama jenayah syariah ni berkok bahasa yang kuatnya adalah dengan saksi mata, bukan qarinah, tapi saksi mata. Jadi kita kena nampak betul-betul dia ni berzina. Jadi Allah nak tengok kan. Biasanya kalau sebelum kita nampak, kita dah cegah, betul tak? Maka kita 25 biasanya jarang berlaku, melainkan pasangan zina itu melahirkan anak. Kat situ kita gunakan qarinah untuk memberatkan elemen untuk menghukum dia sebagai berzina. Jadi itu saja Allah Ta'ala alam yang sempat saya bentang pada petang ini. Minta maaf kerana habis masa beberapa minit pada tuan-tuan. Itu saja aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.